menu hari ni. Dapur sampai dapur. Menu hari ni chicken roll untuk resipi kita. Yang pertama. Nampak macam meriah kan? Tadi pergi asah pisau sikit. Bahan-bahan untuk kita punya chicken roll. Ni dia dada ayam yang kita beli tadi tu. Cantik, baik punya. Sebelah je. Kalau ada bajet lebih boleh pakai 2 belah. Betul tak? Sengkuang. Tadi saya beli sebiji. Kita bagi dulu lah. Banyak sangat kan nak pakai. Ada yang tak berapa elok. Sikit-sikit saya buanglah sikit. Apa hitam-hitam dia tu. Dan kita punya carrot sebatang. Alright. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak potong kita punya dada ayam ni. Buang dulu dia punya lemak-lemak apa, kulit-kulit yang ada yang tinggal. Kita potongkan 2 macam ni. Kadang-kadang setengah orang tu dia tak tahu nak potong 2 macam mana. Macam ni, belah 2. Macam saya buat chicken Maryland dulu. Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat kena tengok balik lah. Kan? Kejap lagi kita nak gulungkan dia macam tu. Lepas tu, kita nak isi lah bahan-bahan di tengah tu. Lepas tu, kita nak rebuskan je. 3S, senang, sedap, sihat. Nampak dah pandai dah cakap. Sebelum tu, kita nak buat apa ni? Kita nak ketukkan dia, nak penyetkan dia. Siapa ada hammer tu, boleh pakai hammer tu. Kalau tak ada, tak apa, tak kisah. Kalau koyak macam ni pun tak apa. Kejap lagi kita coverkan dengan plastik. Wrapping plastik tu. Okey, ketukkan dia macam tu. Nampak setengah orang dia tak nak bagi pecah, dia lapik dengan apa? Plastik. Pun boleh juga. Terpulang. Alah ni orang bujang buat. Tengok je lah. Alright, dah cantik dah nipis macam ni. Sedikit garam. Sedikit black pepper ataupun sebut lada hitam yang kita kisar sendiri. Okey, gosokkan je. Ni bahagian dalam dia tau. Sebab apa yang bahagian luar ni isi yang macam yang licin-licin ni. So bahagian dalam dia kasar-kasar sikit. Alright, kita ambil sengkuang, potong nipis-nipis macam ni. Oh, nama sengkuangnya ingat sengkuang calik, sengkuang calik, sengkuang calik, mai singgah, mai singgah. Alamak, jual apa? Sengkuang calik. Okey, kita potongkan dia panjang-panjang macam ni. Saya ni taklah orang cakap ada belajar kulineri ke apa kan, yang orang pandai-pandai potong tu, yang kecil-kecil tu. Saya alamak belasah je lah. Apa yang boleh diisi kita potong je lah. Besar mana boleh diisi tu. Sengkuang ni memang berkhasiat. Dalam sedap-sedap dia tu boleh menyejukkan badan. Yang panas-panas tu tak payahlah nak pergi apa ni orang cakap Sunway Lagoon ke water park apa benda ke. Beli sengkuang biji RM1 lebih, makan. Lagi senang. Alright, kita punya carrot senang je. Kita buangkan dia punya kulit-kulit macam ni dulu. Setengah orang dia kikis macam tu. Pun boleh terpulang kat korang nak buat macam mana. Saya tak nak buang banyak sangat. Saya nak buang yang apa orang cakap, yang hitam-hitam sikit tu je. Sebenarnya saya ada pisau saya tu yang canggih tu. Kan kejap lagi cakap boleh lah ada pisau canggih. Kita tak ada. Tak ada makna dia. Ni kau. Ambil. Macam nak buat popiah juga inti dia sebenarnya. Tapi dia ada pakai orang cakap sayur-sayur yang dia kata mahal jugalah kan. Macam orang cakap zucchini apa semua, Japanese cucumber tu kita boleh letak juga. Alright, potongkan panjang-panjang macam ni. Boleh juga kalau kita nak rasakan dia sikit dengan apa sedikit garam ataupun sedikit gula. Boleh, tak ada masalah. Sikit garam. Temin basah buat atas ni je, jangan risau. Garam sikit. Gula sedikit. Bagi dia rasa-rasa manis dia sikit. Setengah orang apa dia, kalau dia buat popiah tu dia letak tahu, dia letak telur goreng yang hancur tu, telur rebus yang hancur tu, dia letak udang kering pun boleh. Terpulang kat awak semua nak letak apa pun boleh. Memandangkan bajet kita nipis-nipis, ini je lah yang kita pakai. Kita ambil plastik. Senangnya pakai plastik. Kalau tak ada boleh pakai daun pisang lah. Tu pun kalau jadi. Kalau tak jadi tak tahu. Wallahualam. Rasanya kena pakai plastik kot untuk kita wrapping dia ni. Okey, potongkan dia macam tu. Letakkan dada ayam anda di sini. Okey. Letakkan sengkuang sedikit. Selang-seli. Dengan kita punya carrot. Ni lebih kurang macam Chinese roll lah. Chinese roll. Chinese chicken roll. Oh, sebab apa? Banyak sengkuang dengan carrot dia kan. Okey, alright. Gulungkan dia ke depan macam tu. Alright, nampak tu. Dia dah tergulung dah macam tu. Memang cantik. So, kita lipatkan plastik. Setengah orang dia buat memang cantik lah. Macam kita tak profesional sangat. Dia ikat-ikatkan tali pun semua. Ni, kita gulung lagi. Dengan plastik. Gulungkan dia lagi. Sampai dia betul-betul kedap. Sampai dia betul-betul kuat. Melekat.
Okey, kita balutkan dia lagi dengan plastik supaya dia tak bocor. Kejap lagi kita rebuskan dia, kita tak nak dia apa orang cakap. Dia masuk air apa semua kan. So kita balutkan dia pula ke arah berlawanan. Kau ke arah berlawanan. Ayat tu. Lipatkan dia macam tu, betul-betul kuat. Lipatkan dia lagi. Dah siap bungkus-bungkus macam ni? Takkan nak hantar pergi pejabat pos kot? Hantarlah ke dalam periuk. Dia periuk kita nak rebus. Setengah orang nak bakar tak boleh letak plastik. Kan kejap lagi lembik plastik tu. Oh, terjalan-jalan dapur. Masukkan air untuk merebus. Pastikan air betul-betul betul-betul mendidih. Sebab apa kita nak rebus dia? Kita tak nak dia orang cakap air masuk dalam tu, air sejuk kan. Orang tanya, tak apa ke masak guna plastik ni, dalam plastik ni? Boleh, sebab plastik ni memang digunakan untuk masak pun, jangan risau. Setengah orang takut dia terlebur ke apa, tak ada. Plastik ni takkan terlebur. Kalau terlebur, cari saya. Tu mesti pakai beg plastik biasa tu. Beg plastik makcik-makcik balik pasar tu. Memang tak boleh lah. Air rebusan dah mendidih dah. Baik punya. Kita masukkan terus kita punya chicken roll. Macam segulung ijazah pula. Pegang macam tu. Masukkan je. Jangan risau. Plastik tu nanti dia akan kecut. Dia akan wrapkan lagi ayam tu. Padat. Tu yang sedap tu nanti. Nampak ada bergulung-gulung tu. Oh, terbaik. Kita masak dia ataupun kita rebuskan dia lebih kurang dalam 10 ke 12 minit. Kalau nak best lagi ke 15 minit. Betul-betul masak. Lepas kita potong dia. Terbaik. Untuk siapa yang orang cakap nak sihat, nak diet kan, nak makan juga benda-benda yang sedap, buat benda macam ni lah. Confirm. Bahan pun kita guna orang cakap garam, gula sikit, black pepper sikit, sengkuang, dada ayam dengan carrot sahaja. Tak ada kita pakai MSG ataupun bahan-bahan tiruan yang lain untuk menambahkan rasa dia. Senang, sedap, sihat. Itu yang paling penting. 3S. Kita biarkan dia rebus sekejap. Apa jadi dengan kita punya ayam? Mari kita tengok. Mari. Wah, nampak terbaik. Nampak tu. Sebab apa dalam-dalam dia yang dah apa orang cakap macam dia dah minyak-minyak daripada ayam tu dah keluar, nampak kuning-kuning sikit tu. So, apa lagi? Tutup api. Angkatlah. Tuangkan air dia keluar dulu. Mana-mana ada air tu. Senang je, cucuk je macam ni. Nampak tu. Alright, mari kita buka satu lapisan sebelum kita potong lapisan yang pertama tadi tu, yang kita balut tu. Tengok apa dia jadi. Memang dia dalam keadaan yang baik. Nampak tu. Dalam masih lagi dalam dia punya roll. Roll bukan dalam roh dalam roll. Boleh juga kalau kita nak buka plastik, kita nak potongkan dia, lepas tu kita tarik plastik pun boleh. Kalau kita nak buka plastik ni, nak potong pun boleh. Better kita dalam plastik ni kita potong terus. Takut kejap lagi dia apa? Pecah. Kan? So, kita potong je macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan pisau kita betul-betul tajam. Panas. Apron je Superman. Tangan tadi cakap megah sangat kan. Nampak tu dalam dia tu. Ada apa tu? Ada carrot, ada sengkuang kan. Kita jangan potong nipis sangat ataupun tebal sangat. Nanti takut dia pecah tau. Agak-agak dalam, lebih kurang dalam 1 inci ataupun 1 cm. Baik-baik orang bujang masa potong tu takut hancur pula kan. Kalau hancur boleh je makan tapi taklah nampak menarik. Ni dia. Resipi kita yang pertama hari ni. Chicken roll. Awak semua kat luar sana kena cuba resipi ni sebab senang sangat cara pembuatan dia. Saya dah ajarkan dah bahan-bahan macam mana, dah tunjukkan dah cara-cara penggunaan bahan-bahan macam mana. Rugi kalau kau tak try.